A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Untuk kes ini, wanita meninggalkan waris iaitu suami, ibu, bapa, seorang anak perempuan. Suami dapat 1/4 kerana apa? Kerana ada anak perempuan ini. Okey, suami dapat 1/4. Ibu dapat 1/6. Bapa dapat 1/6 campur asabah. Kerana apa? Asabah tu untuk bapa sebab ada anak perempuan sahaja. Kalau ada anak lelaki yang dapat asabah. Ni tak ada anak lelaki, maka bapa yang ambil asabah itu. Dan anak perempuan dapat 1/2. Okey, kita tengok bagaimanakah pengiraan faraid ini. Ini adalah kes aul. Suami akan dapat 3/13. Okey, sepatutnya suami dapat 3/12, iaitu 1/4. Tapi disebabkan masalah aul, ini diselesaikan pada zaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab, maka suami dapat masalah aul iaitu sebanyak 3/13. Untuk ibu pun diselesaikan menggunakan masalah aul iaitu 2/13. Untuk bapa 2/13 dan anak perempuan pun iaitu dapat 6/13. Kalau tak, anak perempuan dapat 6/12 iaitu 1/2. Tapi disebabkan pengangka lagi besar daripada penyebut, maka timbullah untuk solution penyelesaian menggunakan masalah aul ini. Okey, di sini pada zaman modern contemporary ini, okey, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Saya cuma nak menekankan di sini. Kita dah tahu bahagian faraid, kita dah tahu, bahagian suami dapat 3/13, bahagian ibu 2/13, bahagian bapa dapat 2/13, tetapi bahagian untuk anak perempuan dapat 6/13. Tapi antara empat orang ini, siapa yang boleh menyelesaikan harta pusaka ini? Siapa yang boleh menggerakkan untuk harta pusaka ini? Adakah suami? Suami sanggup ke tak? Suami pandai ke tak? Suami mampu ke tak nak uruskan? Suami sibuk bekerja ni Syazwani. Suami memang dari pagi hingga ke petang dia kerja, lepas tu malam pun dia bekerja juga. Jadi saya tidak tahu sekiranya saya meninggal dunia, adakah suami boleh untuk uruskan harta pusaka saya. Jadi timbullah solution daripada As-Solihin. Kami boleh membantu untuk menyelesaikan harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan melantik As-Solihin Trustee Berhad untuk menjadi wasi, untuk menguruskan daripada A to Z. Kita membaca wasiat di depan ahli waris faraid. Kita baca, kita selesaikan, kita baca apa hasrat hati kita, baca sekiranya ada nak tinggalkan wakaf untuk masjid 10,000 setiap hari Ramadan, setiap bulan Ramadan. Saya nak buat 10,000 wakaf. Jadi ini saya nak lantik anak perempuan saya sebagai penjaga harta ini untuk diberikan kepada masjid yang berdekatan dengan rumah saya ini. Jadi boleh sahaja menyatakan di dalam wasiat As-Solihin. Dia dah komplit. Wasiat As-Solihin adalah komprehensif, lengkap, menyeluruh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jemputlah untuk hubungi Nur Syazwani untuk kita berbincang secara detail, berbincang secara face to face untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan. Apa hasrat hati tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan willing untuk buat. Okey, semoga Ramadan kali ini memberi manfaat, memberi faedah, memberi kasih sayang dan keredaan Allah kepada kita semua. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.